Assalamualaikum. Boleh Rini. Ya Allah, ada yang mana ni? Daripada mana ni? Ya Allah, daripada masjid. Ada pegang Yusof. Ya Allah, lama tak nampak nama. Ya, itulah dia. Sehat ke? Alhamdulillah. Sibuk dengan ikan? Sikitlah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, membesar ikan ya? Okey kan Nina, ni datang sini ni mesti ada masalah kan? Kenapa? Cakap. Apa? Itulah, terfikir nak pergi umrah. Ha, Tapi bagus. sekarang ni banyak scammer. Ada tak mana-mana travel yang boleh bawa kita pergi sana? Betul. Satu, sebab scammer ni memang jadi isu sekarang ni. Kalau tengok dekat Facebook, berlambat-lambat kan. Ada yang kena tipu, ada yang kena terkandas dekat lapangan terbang. Tapi tak apa, saya ada seorang kawan. Oh, kat mana tu? Okey. Kawasan dia Teluk Paling Megarang. Ya? Yang ini memang boleh dipercayai. Teluk Paling Megarang, familiar? Teluk Paling Megarang. Kat depan ni ada. Apa pula tak tahu kan? Okey, nama dia Anur Safina Travel and Services. Macam pernah dengar. Macam pernah dengar sebab company ni memang buat umrah, haji, dia memang buat Islamic tours. So setiap tahun ni ramai je yang pergi dengan dia orang. Dan semuanya sukses. Feedback yang dia orang dapat semuanya best-best. Feedback memang tak mengecewakan lah. Nanti saya sharekan nombor. Patutlah bawa kita pergi sana. Sekarang. Sekarang. Okey, sekarang jom.